bapak saya sampai tumbuk lift bang. Dia cakap aku gagal jadi bapak. Saya dengar macam tu memang melalak lah. Makcik saya cakap kau nak menangis, kau menangis. Memang kau tahu ni silap kau ada silap kau ke apa, kau nangis je. Aku bukan minta jadi macam ni kan, tapi kau tiba-tiba kau cakap menyusahkan, tak apa, aku buktikan kau tu, menyenangkan kau. Benda tu yang buat saya turn on untuk aku nak cari kerja, aku nak pergi join community OKU ni. Macam mana ada connection, saya cari lah sendiri bang. Macam cebok kan, cebok ni tangan-tangan kau makan, ni tangan juga kau cebok. Kau yang makan, bukan kau suap orang makan. Kau makan je lah. Betul tak? Kadang-kadang orang bertikai kan, Lam kau makan macam mana Lam, kau cebok macam mana. Saya cuba, aku dah pernah bagi air mata kegagalan untuk bapak aku, kecewa. Aku dah bagi air mata kecewa dia. Aku dah pernah buat dia kecewa. Jadinya aku nak cuba positif, aku nak buat air mata dia turun, dia bangga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Borak Bro. Kita borak pakai otak. Subscribe channel kami Sementara Teman, like dan sharekan video ini. Okay, jadi Alhamdulillah, yang pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada kita punya supporter, subscribers kita yang banyak bantu kita daripada awal kita sampai dah ke episod yang dah ke berapa ni pun saya pun tak tahu. Untuk episod kali ini, disponsor oleh Kaiser Consultancy ataupun Kaiser Group. Hari ni kita datangkan, sebelum ni pun dia dah beberapa episod dah dengan kita, tapi hari ni kita datangkan dia punya Kaiser Group punya penasihat lah, panel syariah dia kita bawa. Sebelum ni kita tak announce pun dia, tapi Alhamdulillah kali ni dengan disponsor, sebab dia disponsor, jadi kita mention sekali kita bawa penasihat syariah daripada Kaiser Group. Okey, jadi sebab dah beberapa episod, hari ni kita sembang lebih sikit je dengan kita punya co-host Al-Ustaz Muhammad Muaz. Ahmad Muaz. Dah 3 episod tapi tak ingat nama. Ahmad Muaz bin Abdul Rauf. Muhammad Astagfirullah. Sekali lagi pula. Tak apa, boleh aku betulkan balik. Ahmad Muaz bin Muhammad Rauf. Jadi Ustaz sekarang apa projek? Selain daripada sebelum ni kita tahu Ustaz mengajar madrasah. Madrasah apa nama? Diniyah Ar-Rauf. Diniyah Ar-Rauf, Cawangan, Temboro. Selain daripada mengajar, apa projek-projek terbaru Ustaz? Apa kerja ke, apa job ke? Okey, selain daripada mengajar, alhamdulillah itulah tadi yang telah disebutkan. Saya sebagai penasihat Kaiser Group lah. Jadi kita sebagai penasihat ni, kita dalam bab-bab agama. Kita bantu diorang daripada segi agama. Sebab mereka ni, Kaiser ni, diorang golongan orang-orang muda. So saya nampak juga majority ejen-ejen dia semua orang muda kan. Muda. Bos pun muda juga kan. Belum 40 lagi kan. Jadi diorang ni orang muda yang kadang kita perlu bagi diorang nasihat tentang agama, supaya bila diorang dalam keadaan kesenangan dunia, dia tak lupa dengan agama. Masya-Allah. Jadi sebab tu, dan diorang pun alhamdulillah, diorang ada minat dengan agama lah. Salah satunya bila diorang mula kenal kita, mula kenal usaha agama ni, diorang start nak belajar mengaji. Diorang start nak belajar tentang fardu ain, tentang hukum akan agama. Jadi sebab itulah dia lantik saya sebagai penasihat syariah Kaiser Group, supaya dapat bantu diorang daripada segi mengaji, daripada segi hukum-hukum fardu ain, supaya dia bila dia orang buat satu perkara tu tak melanggar syariat. Ada tempat rujukan. Ada tempat rujukan. Kadang dia nak tanya pasal semayang pasal jamak, qasar semua ni, dia tak tahu nak tanya kat ustaz mana kan. Jadi bila kita ada dalam dia orang punya group ni, jadi mudahlah dia orang. Tapi kadang pun terlalu mudah, sampai kadang malam-malam buta pun dia boleh call kita. Kan? Kita tengah semayang pun dia call. Dalam keadaan tak tentu kadang. Tapi alhamdulillah, tapi dia orang ada, bila dia nak bertanya ni, maksudnya dia nak tahu tentang agama. Keinginan. Ada keinginan untuk tahu tentang agama. Jadi itu satu perkara yang besar lah sebenarnya kalau pada segi kalangan orang-orang muda ni. Kadang orang muda ni, dia bila dia dah ada dunia, dia dah pegang dunia ni, dia terlalu huha-huha, sampai kadang dia agama dia anggap perkara remeh. Tapi alhamdulillah, kadang dia orang pun ingatkan saya tentang ustaz bila nak keluar 3 hari kan. Masya-Allah. Jadi dia orang ada keinginan lah tentang agama ni. Jadi itulah sedikit tentang Kaiser lah, insya-Allah. Masya-Allah, patutlah. Sebab tu bila saya dapat call juga bila dia notice.
Jadi dia pun ada daripada kalangan dia orang ada tanya lah macam mana nak sponsor apa semua. Jadi kalau Ustaz dekat Kaiser, Ustaz setiap hari ke dekat office ataupun Dia setiap seminggu biasa waktu dia orang meeting, dia orang akan mulakan dengan tazkirah kadang kita mulakan dengan kelas fardu ain. Jadi bila dia orang masuk meeting tu, dia orang dapat satu ilmu jugalah, walaupun dia dapat ilmu dunia tapi dia dapat juga ilmu tentang agama. Kemudian kadang ada waktu seminggu sekali atau 2 minggu sekali dia ada orang panggil apa dalam Zoom meet. Dia Zoom, kelas meeting. kelas Zoom tentang agama lah. Jadi kita akan bukakan tajuk setiap seminggu 2 kali ataupun 2 minggu sekali kita akan buka tajuk tentang agama. Jadi dia dapat dengar walaupun dia tak hadir waktu hari Jumaat tu, jadi waktu malam tu dia orang boleh hadir waktu Zoom meet tu lah. Faham. Okay, jadi guys, untuk pendengar penonton kita, kalau nak tahu apa Kaiser Group, nanti korang boleh follow lah dia punya media sosial dia, IG dia. Kalau ada TikTok nanti kita akan ni sekali lah. Jadi boleh tengok link dekat bawah, insyaAllah. Jadi tanpa nak kita panjang-panjangkan, insyaAllah kita nak kenalkan guest kita kali ini, the one and only from Melaka with Love. Kalau sebut nama betul, insyaAllah korang tak kenal. Muhammad Hafiq Hizwan bin Nurizan, ataupun lebih dikenali sebagai Bala. Masya Allah. Selamat datang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi daripada nama yang macam ni punya sedap, Muhammad Hafiq Hizwan ni, nak tanya. Balau tu nama ayah bang. Aku belum tanya, dia dah tahu soalan aku. Sebab memang orang akan ramai confuse. Maksudnya Balau tu panggilan Balau tu daripada ayah, orang kampung panggil. Orang dulu tak tahu, memang suka main dengan binatang agaknya. Dengan haiwan-haiwan ni, macam dulu kita dengar tiger lah, macam main gangster yang tu kan, tiger lah apa. Ni tapi ni versi Melayu ni. Ini yang paling gangster aku dengar. Sebab kebau nenek saya dulu dia tengah melahirkan anak, bapak saya pun nenek saya tengah beranak kan. Panggil kebau balau. Boleh pula. Sebab tu melekat sampai sekarang. Sebab abang ingat zaman abang sekolah dulu lah, memang kita biasa main panggil nama bapak ni. kan adalah nak bahasa-bahasa yang tak boleh nak sebut dalam podcast kan. Tapi biasanya balau, bila orang panggil kita balau untuk umur kau ni lah, biasanya abang ingat itu memang untuk orang lama. Dia sendiri. Betul. Rupanya orang panggil, ada lagi trend panggil nama bapak ni. Sampai confuse bang, kalau kawan-kawan datang ke kita kena check, semua kena keluar. Dia panggil bapak ke dia panggil anak? Sebab semua. Faham. Nama mak pun getak ke? Balau juga ke? Balau ke belakang. Ambil kau satu family. Balau and family lah. Balau's family. Balos. Tu yang jadi pening sih kadang-kadang. Masya Allah. Jadi kita nak tahu juga sekarang yang terbaru. Yang terbaru, update Projek terbaru. InsyaAllah tengah menunggu keputusan untuk masuk full time sukan dalam Majlis Sukan Negara lah, iaitu MSN di Bukit Jalil. So saya tengah prepare untuk training apa semua, untuk adapt kan. Sebab sebelum ni saya training part time ya bang, sampingan ya. So Kalau part time macam mana? Kalau full time pula macam mana training Kalau dia? full time saya ikut masa saya sendiri. Part time saya ikut masa saya sendiri ya. Kalau saya rajin saya pergilah. Kalau ada kerja luar saya tak ada lah Tak training. ada. Kalau full time? Full time pagi petang memang training lah. Kalau part time maksudnya dekat Melaka lah. Kalau full time dah kena ke dia keluar Bukit Jalil. Bukit Jalil lah. Dekat situ dia fasiliti semua terjaga, ada gym dan apa semua. Kalau kat sini saya gym kadang-kadang pergi sendiri, tak tentu masa. Masa pun kita kadang-kadang tidur pun tak betul, bangun pun tak betul. Tu yang terkabur sikit tu. Kalau dekat Bukit Jalil tu maksudnya dia akan jadi full time athlete. Ada coach lah. Ada coach. Ada coach semua coach. siap lah. Yeah. Oh masya-Allah Sini ada coach, tapi tinggal lagi coach saya ni adalah cikgu sekolah. Jadinya saya kena ikut budak waktu sekolah. Waktu budak sekolah. Macam budak sekolah. Kalau training pukul 3.30 petang bang. Lewat lah maksudnya. Berdengking panas. Dah bukan waktu yang sesuai lah kan. Macam tak kena time pula kalau training pukul 3.30 petang. Kalau untuk umur-umur macam kita orang ni 3.30 petang tu, selepas Kailula dia solat Zuhur, lepas tu dia ada bilas second ni Kailula. Tapi kalau 3.30 dalam aircon boleh. Mana ada orang training dalam aircon. Tapi masalah tak ada aircon. Kalau dekat Melaka, biasanya training dekat mana? Dekat Seri Kota, sekolah sukan. Seri Kota kat mana? Kat sini ya bang.
area Yok Bin. Itu sebelah tu sekolah Seri Bandar. sekolah sukan Seri Kota. Seri Kota menengah. Betul Kan? betul sebelah dia. Seri Bandar tu dulu abang sekolah rendah kat situ darjah 1 sampai darjah 3. Tapi korang memang tak jumpa aku Tak cikgu. jumpa. Kan dah zaman dah jauh berbeza kan. Ada yang dah padam ke apa kan. Banyak bukan ada, ramai yang dah padam. Jangan cakap cikgu sekolah itu sekolah rendah. Cikgu yang sekolah menengah pun ramai betul, yang dah padam. betul, bang. Jangan kata cikgu, kawan-kawan pun Kawan-kawan pun ada yang ramai dah pun bol lah dah tu. balik dah kan, dah jumpa dengan Allah dah. Sukan jenis sukan dia macam nak tahu juga kan. Menceburi jenis sukan apa? Menceburi. Saya ni memang asal daripada, kalau nak tahu saya memang normal lah sebelum ni tau. Saya terlibat kemalangan. Itu memang kita nak tanya tapi tu kejap lagi tu kan. Tapi sebelum saya normal, masa saya normal memang saya join lah aktif lah sukan ni. Tapi tinggal lagi kita kenal dengan motor ni bang. Saya jadi culture shock lah dengan motor ni. Memang Maksudnya sebelum accident ni pun memang main bola apa semua atlet bang. lah. Start dapat lesen tingkat 4, dapat motor macam beruk lah. Betul. Biasa lah tu. Itu memang bahasa Bukit Rambai dia kata itu umur beruk tu. Betul. Jadinya bila balik sekolah ke apa ke, duit ni semua dah lari dekat tuti, kat minyak. Memang tak akan hadap sukan-sukan ni lah. Motor apa masa tu? Razak. Dahsyat. Masa form 4 dah dapat pakai Razak. Itu pun kufur nikmat lagi bang. Tu tahun bila tu? Saya 2013. 2013 baru kahwin. Abang baru kahwin 2013. Jadi 2012 aku kahwin, aku betul terlupa. Masa tu Rezek harga boleh dengar lagi. RM3,000 boleh dapat bang. Boleh dengar lagi. RM3,000, RM2,500 boleh dapat lah. Bayar bulan-bulan je. Ada lagi. Mesti Ada lagi kat sini. Ada lagi ujung-ujung lah. Dah ujung-ujung lah. Pasal last pun katak 2009 kan. Jadi kalau 2013 tu boleh Ada lagi lah. Ada lagi loan lah. Jadi sebelum accident tu memang atlet lah, bola main, apa main semua main. Jadi selepas dah accident aku nak sebut aku serba salah. Apa tadi bahasa yang kita dah mesyuarat kan? Kelainan. Bukan kelainan, yang lebih lembut apa? Selepas dah accident tu lah. Jadi kau berat ke sukan yang mana? Saya asalnya niat hati nak berdamai dengan diri sendiri, untuk terima takdir yang tangan tak ada. Jadi saya fikir secara logik, akal, aku kena berdamping dengan orang yang sama macam aku. Supaya aku masuk dalam dunia dia, aku tahu macam mana. Tak rasa rendah diri. Faham. Bukan so tinggalkan kawan-kawan yang normal ni, tak. Cumanya ada circle dunia baru. yang lain. Ada circle yang lain. Jadi saya masuk circle tu, circle orang bola tanpa duduk. Bola tanpa bola tanpa duduk, di mana kaki orang kudung semua ada dalam tu lah. Jadi saya kenal macam-macam orang power dalam tu bang. Walaupun dia orang kurang upaya kan, kelainan upaya, tapi dia orang inspirasi lah bagi saya. Tu yang membuatkan saya rasa macam tak boleh, saya kena lawan lah. Lawan juga. Kalau boleh abang nak tahu lah, dia accident ni, dia accident motor ke? Saya accident motor lah. Lepas tu saya pergi ride Merdeka 31 Ogos. Kalau zaman 2015. abang Merdeka tu, dia ada satu, ustaz tak tahu lah, ustaz lagi tak jumpa kan, dia dekat madrasah. Setiap malam Merdeka kita ada malam juara-juara dekat PD. Tapi zaman kau abang tak tahu lah. Malam juara-juara tu memang betul ada time tu bang. masih ada lagi Saya accident tu tempat juara-juara lah tu. Masya-Allah. Memang Masa, tempat tu keramat ramai. masa malam tu jaga motor abang, macam biasa lah. Kita takut sebab saya sewa homestay yang tinggi-tinggi ni kan, hotel. Faham. Jadinya gila-gila jaga motor, tak cukup tidur. Siang tu saya terus shoot balik Melaka. Kawan ajak lalu dalam, saya tak nak. Saya nak lalu highway. Fly. Tengah fly tu, tengah nak jalan, baru 3 kilo daripada pintu gerbang. Kalau abang tahu ada jambatan macam Jantas Haiwan, orang panggil jambatan Bunian dekat Port Dickson tu. Dah ada flyover tapi ada hutan. Dah lupa dah abang. Tapi baru lagi lah benda tu. Saya lepas daripada 3 kilo pada situ, saya tertidur. Micro sleep. Micro sleep. Saya Naik sedar-sedar. motor micro sleep boleh? Dulu saya pion dulu bang. Rana gigi pasu dulu. Rana? Gigi pasu. Dekat On Kiwi. Jadinya saya memang ada PL tidur 5 second, 2 second. Saya suka macam tu. Sebab kita malam asyik-asyik ayat MMB. Tiap-tiap malam minggu wow. Faham. So memang kadang bawa barang tidur 3-4 saat. Jadi kebiasaan benda tu. Itu yang dia bagi tidur terus lah. Tidur terus. Minggu. Accident dekat PD lah. Kat PD. Maksudnya accident tu kau jatuh sendiri pun atau ada? Saya jatuh sendiri. Tapi
Luka saya tak ada bang. Tapi mungkin disebabkan saya derhaka kat mak saya agak ya. Ada silap time tu. Dia call tak angkat, saya tipu dia. Kebetulan sebelum saya accident ni bang, Hikmah bulan 8 tu, bulan Ogos memang macam-macam saya lalui bang. Semua benda saya lalui bulan 8 tu dengan memang sway orang cakap lah. Masa tu raya bulan masa tu tahun 2000 apa? 2015. Raya kita time tu bulan 8. Sebelum raya saya jatuh selepas raya tu saya jatuh wheelie. Saya kena tangkap lumba haram. Main lab malam minggu apa semua saya kena tangkap. Saya lumba dengan poli tangkap saya. Kemudiannya saya dah keluar. Nak menjarut aku dengar. Betul kau Melaka. Saya dah keluar, dia bawa saya pergi mahkamah. Belum jatuh hukum lagi. Saya dalam tempoh pematian lah dengan warren kan. Saya pinjam motor kawan sebab motor kat dalam balai belum keluar lagi. Main wheelie, jatuh wheelie pula. Dah sway. Yang sway yang tu tak habis lagi Dia datang sway lain pula. Tapi sway yang last kali ni sebab kan dah bayar. Okay. Dah bayar RM50 untuk homestay ni lah. Jadinya galat kalau tak pergi ni. Betul. Jadi saya pakai motor ayah saya. Ayah saya ada scrambler dulu, dengan tak ada nombor plate. Agaknya time tu saya pakai terus, saya cuik-cuik, saya keluar ikut dia orang ride. Saya ikut dia orang ride, balik ride tu yang saya kena. Bapak saya call apa semua saya tak bagi tahu. Kau daripada Melaka naik scrambler. Kalau Kalau tak ada nombor plate, scrambler dia ada dua jenis. Yang satu off-road memang tak boleh saya register. ni on road lah. On the road yang boleh register punya. Tapi memang motocross takkan pakai nombor betul, plate kan. So saya bawa aje pergi PD. Saya handphone pula kebetulan masa tu bateri masalah lah apa lah. Bapak saya call cari tak dapat tau. Saya memang buat tak tahu je. Time tu memang degil saya memang orang tak boleh halang abang. Apa kita nak buat kita buat dah. Esoknya tu bila saya accident, saya tak ada luka apa bang. Saya bangun pun saya terkejut lah bila saya sedar sepupu bagi tahu memang tak ada apa pun. Darah just macam ni. Luka saya yang ni lah, dengan kat kaki sikit. Sikit je. Tapi tinggalkan saya tengok gambar tu, tangan saya dah terkepak ke atas. Perut saya dah biru, doktor cakap. Hantar hospital PD tak boleh buat. Terlanggar sesuatu lah maksudnya. Saya dah tertidur, saya terpelanting agaknya, terempas kuat. Itu yang menyebabkan tangan saya semua jadi biru. Isi saya separuh mati lah pada tangan ni. Memang time tu kalau nak insert gambar boleh insert gambar. Saya tahu gambar tangan. Tapi takut sanggup tak sanggup lah. Boleh ke? YouTube lepas ke? Tangan dalam baldi. Alamak. Dah lepas potong. Itu memang ngeri lah gambar tu. Tapi tak, gambar dalam tangan dalam baldi tu masih dah potong lah. So masa saya dah accident tu, kawan call bapak saya. Kata, "Cik, dah Apit ni accident." Tak apa, tangan dia patah kawan saya cakap. Sebab masa tu detect tangan je patah sebab bahu saya dah terkulai. Tak apa, nanti biar kalau dia sihat nanti biar dia balik sendiri. Masa tu bapak saya dah keras juga bang. Bapak saya dah tawar-wati lah time tu. Lepas tu sampai hospital PD tak boleh buat. Dia kata ni kawan kau 50-50. Tapi sedar maksud tak sedar? Tak sedar. Kemungkinan boleh mati. Jadi nak menunggukan family ni datang. Kawan saya kena sign 50-50 punya surat ni. Kalau mati ke apa ni kawan saya kena bertanggungjawab lah. Jadi telefon lagi sekali. "Cik, dah Apit 50-50 nak kena tolak hospital Seremban." Tak apa, biarkan je. Nanti biar dia sihat, nanti biarkan. Dia degil, dia tak nak dengar cakap aku. Dia degil, biarkan dia. Nanti dia dah sihat. Itu nenek saya semua dah mengamuk lah. Dah empaskan belakang badan dia. Dah sesarkan dia. Baru dia datang. Dia ikut saya keluar je hospital PD tu. Dia pun sampai. Dia escort saya sampai hospital Seremban. Saya dah sedar. Saya sedar doktor memang cakap tangan saya memang patutnya kena potong lah time tu. Tapi disebabkan family saya yang tak nak, dia kata biar berupa, janji biar tak boleh ada upaya tapi ada berupa lah. Jadinya doktor cakap tak apa, kita cuba selamatkan. Tapi kena selamatkan perut awak sebab awak ada pendarahan dalam perut. Limpa saya pecah. Jadinya masa tu saya dah dengar, saya dah satu bendanya, salah satu hilang nikmat nak main bola bang time tu. Aduh, aku dah tak boleh nak main bola pula. Main motor semua lagi tak boleh kan. Family saya ni takut darah bang. Siapa yang tak takut darah? Dia tak boleh tengok darah. Tak boleh tengok darah, jadinya mak saya masuk dulu. Mak ibu jagaan saya lah. Masa saya kecil, makcik saya lah. Kata, "Pit, sabar. Ni apa semua, doktor tengah cuba selamatkan kau. Doa banyak-banyak apa semua." Mak saya masuk. Saya minta maaf lah. Saya cakap, "Bu, minta maaf tangan abang dah jadi cacat." Kata, "Tak apa, sabar dulu, sabar. Ibu cuba selamatkan, doktor semua ada ni."
Ayah saya pun masuk. Saya tentu saya dah tak sedar. Dia tolak. Saya 2 minggu ICU. Dia tidur kan. Sebelumnya orang kena COVID, kena tidur ni, saya dah kena dulu kan. Kau awal lah Dah kena awal lah. Pioneer. Orang belum rasa kita dah rasa. Oh, seksa oh. Tiup dengan besar ibu jari kat dalam, bergantung pada oksigen. Masuk situ kan. Direct. Seksa. 2 minggu saya ICU. Hari kedua baru dia selamatkan tangan, sebab dia selamatkan perut dulu sebab nyawa kan. Time tu saya sedar kejap, saya tengok tangan saya hitam bang. Kulit saya macam lemak ayam. Dia iris, jadinya dia tinggalkan tulang je. Dia tinggalkan tulang untuk saya pulihkan isi yang baru lah. Ibarat macam luka kecil, dia suruh tutup luka baru lah. Jadinya saya recovery 2 bulan. Sebulan lebih dekat Seremban, sebulan lebih dekat Melaka. Jadi genap 2 bulan, saya decide untuk potong sendiri. Saya yang offer lah, sebab kan saya rasa otak saya masa tu dah nak gila bang. Itu bukan offer, bakal darah. Itu decide. Offer macam nak potong tangan saya. Saya dah nak gila lah time tu. Saya dah nak gila sebab duduk hospital bergantung pada mesin. Saya dah tak boleh nak jalan, saya tak boleh nak keluar, saya tak dapat tengok luar. Betul. Apa semua. Saya dah tak tahan. Lagi stres kan? Lah. Dan masa Sampai tu dalam keadaan tengok tangan yang macam dah tak ada. dari tangan saya dah jatuh, mandi apa semua leceh lah. Sebab saya ada berbalut dengan span lah. Dia buat untuk bone expose tu, dia balut span. Lepas tu dia balut wrapping kan. Jadinya macam leceh lah. Saya dah rimas, saya cakap tak apa lah, saya decide nak potong. Sebab dia bagi 3 pilihan. Tanam tangan dalam perut, untuk tumbuh kaisi. Lepas tu potong ataupun sambung je apa yang tengah buat ni sampai tahun depan. Sebab masa tu dah bulan 11 kot, sekarang bulan 10. Kena bulan 8. 31. Okey. Masuk 1 bulan dah bulan 9 kan. Bulan 9, 10 masa bulan 10 cakap tak boleh. Saya nak potong je. Ibu saya semua terperanjat lah. Apa kau nak potong? Orang semua nak selamatkan. Tapi buat apa kau duduk sini sampai 2 bulan? Cakap kalau diorang semua boleh bagi gaji aku 1,700, 1,800 kat sini, aku duduk sampai tahun depan. Nak tak nak aku kena fikir masa depan. Macam cakap macam mana pun kena potong. Tak apa lah, ni diri kau tentukan. So decide potong lah. Setahun kat bang saya stres. Saya tak keluar rumah. Itu yang saya Arif kenal saya main PS pakai kaki. Macam tu lah hidup saya 24 jam. Nenek saya bagi duduk rumah ni, kau main game je. Main PS pakai kaki. Sekejap lagi kita pergi, kejap lagi pergi kat situ. Lagi kita bagi PS. Saya memang 24 jam macam tu ya. So saya decide lepas tahun tu, ada kawan orang kampung kat kaki dia kudung. Dia kata kau nak main sukan lah. Cakap macam best kan. Sebab saya nak ikut kawan-kawan main motor, saya dah tak boleh cakap kan. Aduh, macam mana aku nak ubah circle aku ni kan. Gian memang gian. Kita darah panas. Yelah. Tengok motor lalu wheelie apa semua, gian. Masa kena tu umur berapa? 18. Weh, budak. 18 bang. Itu lah. Itu kebetulan pula kawan-kawan dah pergi sama belajar bang. Kita pula dah duduk rumah. Memang tak ada apa-apa lah. Jam aktiviti jam lah. Setahun saya tak kerja, saya tak keluar rumah. Saya duduk rumah ya. Keluar pun kalau nak keluar, kawan kena ambil. Ya, betul. Sampai satu hari tu saya decide sendiri, saya tekad pergi check up untuk cuci luka saya tu. Saya start motor sendiri bawa. Tawakal dia tu. Tapi motor tak ada clutch lah. Motor awal-awal kan, belum biasa kan. Sebab masa saya balik hospital tu 2 bulan, saya jalan macam budak baru belajar jalan bang. Betul. Dia balancing hilang kan. Abang ada satu kawan, abang umur form 4 tak silap. Tapi benda kalau nak jadi, memang tak ada siapa boleh halang. Betul. Kawan abang ni memang setiap hari dia balik sekolah dengan abang. Kan? Tapi hari tu tiba-tiba dia buat degil, dia tak nak balik. Tak nak balik, dia naik dengan orang lain. Nak jadikan cerita, kita dah balik dulu, kita memang degil. Tapi memang kita anak mak, cukup time nak kena tunjuk dulu muka. Betul, timing tunjuk dulu muka, mandi-mandi sikit, bongkar balik kan. Jadi abang dah balik dulu. Tengah lepas mandi bayang, tiba-tiba budak-budak datang rumah. Zaman tu telefon tak ada kan. Datang rumah, Potik lagi nama Potik. Potik accident Haji kan. Dengan Suhaiman start motor pergi tengok. Masa tu pergi tengok, alah rindu aku dah Potik. Abang tak ingat lah, tangan kanan kot. Tangan kanan kot dia putus. Dia terkulai lah. Putus terus. Masa tu terus putus. Kereta masuk, tak bagi signal, dia sapu, dia duduk belakang, terbang, tangan dia sangkut tiang. Tapi kita orang sampai, dia dah tak ada. Nampak tiang tu roboh, aduh urat-urat. Allah, memang real ni ada urat-urat kan. Kita tengok motor kata, habis lah kita, 2 orang kawan kita mati ni kan. Mesti mati punya. Mesti mati. Kita fikir ni motor macam ni tu mesti mati kan.
dengan urat kat situ. Tapi zaman sekarang tak ada lah macam zaman dulu punya. Teknologi. Bukan friendship. persahabatan, Betul. friendship tu kan. Brotherhood tu. Kita orang punya kelang kabut, balik capai helmet, tukar baju, dia belum sampai hospital. Kita orang dah sampai dulu. Padahal kita balik dulu, mana kita lagi laju daripada ambulance. Betul. Kan, cik nama dia tak ada, cik tak ada. Kejap lagi baru dia sampai. Tapi sama lah. Bila putus tu, panjang lah cerita dia kan. Try sambung, mungkin dalam 5-6 bulan. Boleh sambung, dah mula hidup jari. Budak-budak, benda yang pertama sekali dia tunjuk kat kita orang, kita sampai daripada jauh, middle finger. Saya tak boleh tunjuk kat sini kan. Tapi tangan baru hidup. First kali dia tunjuk, dia butuhkan ramai-ramai kan. Tapi kita seronok lah, tangan kawan kita dah elok. Oh, selamat apa? Selamat. Sambung? Tapi, dapat yang hidup ini je. Ni kan macam abang bukan tahu sangat kan. Sini, jadi yang hidup jari ni je. Tapi tak lama lepas tu macam kau cakap, dia hitam. Infection. Last Memang. kena buang juga. juga. Jadi sambung balik cerita kau. Sampai kat mana tadi aku potong? So masa dekat Balancing. ada satu cerita ni bang yang sepupu saya cerita lah. Masa saya sedar lepas 2 minggu saya dah masuk ward biasa tu. Bapak saya time tu dia menyesal sebenarnya. Dia ralat apa yang dia rasa dia gagal jadi bapa. Jadi korang jangan degil-degil lah kan. Yang main motor ni, main motor beringat lah. Beringat Saya betul bang, apa-apa sekarang saya apa-apa dahulukan mak bapak lah. Benar. Bila belakang ni yang bila makan di bapak saya sampai tumbuk lift bang. Dia cakap aku gagal jadi bapa. Saya dengar macam tu memang melalak lah. Makcik saya cakap kau nak menangis, kau menangis. Memang kau tahu ni silap kau ada silap kau ke apa, kau nangis je. Betul. Kau lepaskan apa yang kau rasa patut kau lepaskan. Dengar. Tapi pengorbanan dia tu saya rasa besar lah bang. 2 bulan, selama 2 bulan, hampir sebulan lebih saya kat Seremban tu dia ulang alik Honda Seremban. Sebab bapak saya kerja Honda, kilang Honda kat Luar Gajah. Okay. Jadi dia tak balik rumah. Dia kerja malam, terus dia pergi Honda pagi tu. Dia pergi Seremban, tengok saya. Tengah hari dia bangun, tengok saya masuk dalam ICU. Petang dia keluar balik, tengok saya kejap, sampai terus balik pergi kerja balik. Bapak Sampai Gad dah kenal bapak saya, memang bagi masuk je lah. Dia tak payah nak tunggu waktu melawat. Tapi tuala sentiasa ada kat sini bang. Tuala good morning. Saya ingat sampai sekarang ni, memang air mata dia tu. Aku dosa aku ni, apa benda aku dah buat ni lah. Memang aku anak tak guna lah tu bang rasa. Dia macam mana pun nama dia bapak. Tak ada bapak yang seronok tengok Betul. anak dia sakit. Tengah susah. Lebih-lebih lagi bukan benda yang biasa kan. Luar biasa kan. Tapi bila cerita benda-benda macam ni bang, tak babar ni selalu kutuk-kutuk saya. Dia memang nanti panggil dia. Aku nak kutuk dia dalam podcast aku pula. Dia bila saya cerita benda ni, kita nak bagi inspirasi supaya orang ni kan. Betul, tapi faham. dia suka kuat ngejek. Kadang-kadang geram ke kan. Kalau antara contoh yang diejek tu antara Kadang lemseng tu kan, yang macam ni cakoy ni kan. Dengan dia kita tak kisah bang. Kalau orang Melaka kita jadi tak kisah. Tapi kadang-kadang orang luar ni follower terikut tau. Itu yang kadang kau ni aku tak kenal kau. Kan lemseng melekat kat muka kau kan, kau jangan tanya kenapa pula kan. Betul bang? Aduh. Jadi korang kalau jumpa balau janganlah panggil lemseng kan. Ada kadang-kadang mau panggil kudung apa semua kan. Memang kadang kau tengok baba tu dengan aku degil Betul, tapi kadang-kadang kita aku lain. Malu lah kadang-kadang aku malu orang panggil kudung depan orang ramai. Itu kau merendahkan orang kan. Jadi baba ni memang dia memang punca. sweet Kadang dia punca. Dia punca. Allahu akbar. Jadi kalau daripada segi dalam diri sendiri perubahan yang ketara daripada segi kehidupan biasa, jauh tak beza sebelum dengan selepas sesi dia. Diri sendiri macam mana pandangan orang kampung, layanan kawan-kawan, orang yang jumpa macam tadi kau panggil kudung. Ada je bang. Ada kawan-kawan. Kadang orang sebelum ni kita rasa kita hebat kan. Tapi bila kita dah macam tu, kita dah tu yang dia kata setahun dia boleh setahun tak keluar rumah. Sebab orang dulu biasa kenal kita degil, ligat, memang muka kerek-kerek apa semua kan. Biasa lah, normal-normal lah bang. Dan ni bila ada seka-seka sekolah pun kadang-kadang ada kau dah lah bodoh tak ada SPM, habis tu tangan pula tak ada kan. Dia macam ada yang mengenal-rendah kan lah.
Itu yang kadang-kadang saya simpan lah. Tak apa lah, kau nak cakap yang tu, rezeki kau makan, rezeki aku makan. Betul. Macam mana pun aku, kau cakap aku macam mana pun 450 tetap masuk duit aku, bulan-bulan masuk akaun aku. Betul. Setengah ni allowance. OKU. Kan. Kau nak tak nak kau kena cari ke. Kau kalau setakat nak bayar Azia dah lepas. TV kat rumah saya beli bang. TV saya beli bayar bulan-bulan. Mak saya suruh beli. Pakai duit OKU je. Kau darah. Betul juga kau cakap apa tapi pun. penerimaan kawan so far alhamdulillah bang. Banyak yang kadang-kadang dia pula kata kita semua bodoh, tak minta tolong. Tapi benda tu sebenarnya kita nak boleh buat je, cuma leceh je lah. Kita Makan masa. nak belajar juga berdikari. Betul. Kan kalau time ada kawan mungkin dia boleh tolong, time seorang kan. Sebab macam kawan abang, nama dia Aidil Firdaus bin Basirun. Abang ingat ni, memang dia pembonceng tetap abang tingkatan 4. Dia daripada tingkatan 3. Jadi bila dia accident tu, satu kampung dia dah lah kawan sekolah. Budak kampung. Memang satu kampung kan. Satu kampung panggil Kudung. Tak ada masalah pun. Tapi kalau orang lain panggil, kita boleh nampak muka dia tak seronok. Betul. Kadang-kadang saya rasa macam nak kau ajar tapi depan orang ramai kan. Macam Kita nak tangan kan nak bergaduh-gaduh kan, buat apa, buat sakit badan. Betul. Ujian. Jadi daripada Ustaz ada nak tanya soalan? Tanya dulu. Kan? Daripada satu budak yang degil accident, Jadi beringat lah bang. Saya positifkan mind saya tu supaya kita positifkan dia. Hikmah lepas kejadian tu lah. Sebab ada saya jumpa satu ustaz ni masa saya atas buat tau. Dia tak tahu ustaz ke dia imam tau. Saya tak tahu saya tak tahu dia imam ke ustaz. Tapi bila orang dah selalu agama datang, lah senang cakap. dah bila selalu orang ziarah, rupanya dia dah kantoi dengan saya. Dia kata, alamak malu aku nak cerita kat engkau. Kata, padahal dia jatuh longkang, kaki dia patah. Dia kata, aku nak cerita dengan kau pun aku segan je kan. Biasa Tapi dia kata, tapi pandang hikmah lepas ni, dia kata. Lepas ni kau parking dah free je kak. Dah ada tempat sendiri lah. Tapi benda tu dia cakap, benda tu kau positif kena pandang benda macam tu dia. Allah Akbar. Betul. Dia kadang benda tu kita nampak macam satu musibah kat kita kan. Tapi betul. dia kadang jadi satu rahmat. Jadi dengan sebab satu perkara yang terjadi itu, dia dapat belajar pertama antara hubungan dia dengan ayah dia. InsyaAllah. Sebelum ni dia dengan ayah dia degil kan. Tapi bila dia nampak macam mana pengorbanan ayah dia selepas terjadi benda tu, apa yang ayah dia dah buat. Sebelum ni kita masa kita kecil, kita tak tahu pengorbanan ayah kita kat dia. Betul. Kita rasa macam biasa lah sebab kau bapak aku kan. Tapi sebenarnya macam mana pengorbanan ayah, macam mana pengorbanan mak yang sebenarnya bila kita dah dewasa ni. Kadang ayah ada satu masa tu saya pernah dengar abang saya kata, ayah saya dia pernah doa apa, dia kata aku nak mati bila aku dah nampak anak aku berjaya. Ayah ni dia nak nampak kejayaan anak dia tu sebelum dia mati. Dia nak tengok apa kejayaan yang ada pada anak dia. Tapi kadang dia bukan harapkan kejayaan anak dia jadi orang yang kaya, tak. Dia nak anak dia jadi orang baik je. Betul. Dia nak anak dia jadi orang yang boleh berbakti pada dia. Kadang kita ni sebagai nanti bila kita jadi ayah baru kita rasa macam mana perasaan kalau anak kita kan. Tapi sebab anak kita pun kecil-kecil lagi kan. Kita tak dapat rasa. Tapi nanti bila suatu saat dia dah besar, kita rasa macam kalau bila padahal benda yang kecil je kadang kita cakap kat dia tak dengar pun kita dah terasa hati kan. Kadang kita bila kita nampak kadang ayah ni dia lebih sayang anak kadang banding mak. Betul. Yang lebih rindu anak ni kadang bapak ni. Betul. Sampai kadang dia macam kita orang dua orang anak lelaki kan. Sampai kadang bila anak yang seorang ni tak dia macam terpanggil anak yang satu tu, dia panggil anak yang satu lagi. Padahal dia boleh tersilap sebab dia rindu tu. Betul. Itu yang pagi raya sanggup pergi Ipoh tu bang. Sebab saya anak dara dia yang pertama pula dah masuk askar. Rezeki tengah latihan, tengah rekrut. Sanggup dia tahan saya. Dia kata tak apa, aku tunggu kau balik raya. Dia kata aku tunggu kau habis kemas bazar, kau balik, aku nak pergi Ipoh, aku nak tengok anak dara aku. Kadang-kadang benda sekecil-kecil benda tu dia update tu saya tahu dia suka, ada bangga lah. Betul. Buat Imah dengan benda yang sukan saya tahu saya tak seberapa main. Dia update, dia screenshot benda tu, saya rasa bapak aku okey lah. Tu salah satu sebabnya saya masuk sukan bang. Saya cuba, aku dah pernah bagi air mata kegagalan untuk bapak aku, kecewa. Aku dah bagi air mata kecewa dia. Aku dah pernah buat dia kecewa. Jadinya aku nak cuba positif, aku nak buat air mata dia tu pun dia bangga. Dia bangga dapat anak macam aku. Sebab tu walaupun saya tak ada SPM,
Saya gagal SPM, saya cakap tak apa, sukan ni aku nak buktikan bahawa aku boleh macam orang lain untuk kat mak bapak aku lah. Aku boleh bagi something lah kat dia lah. Ada sudut yang kita dapat banggakan mak bapak. Ya bang. Walaupun ada sebelum ni kita gagal nak gembirakan. Betul. Tapi alhamdulillah, sebab tu kadang-kadang kita nak pandang hikmah di sebalik lepas kemalangan. Kalau tak kemalangan, mungkin kita pun tak dapat fikir yang macam tu. Betul, nak main sukan pun susah bang. Betul. Kita dah sibuk dengan motor, kita sibuk dengan kawan-kawan kan, lara atau apa-apa. Jadi bila Allah Ta'ala jadikan musibah ni, di sebalik musibah tu kadang-kadang ada hikmah yang lebih besar. Yang lebih besar. Betul. Sebenarnya benda tu kita nampak macam kekurangan. Tapi sebenarnya benda tu lah kelebihan. Benda yang tu Allah sebenarnya Ta'ala Tuhan bagi kita. Allah Ta'ala telah menyelamatkan kita daripada sesuatu perkara. Betul. Bang. Kalau saya rasa kalau saya ada tangan lagi, kemungkinan saya jadi tokan ke apa bang. Sebab kita dah terjerumus dengan benda-benda macam tu kan. Jadinya Tuhan bagi tarik kau beringat supaya kau tarik handbrake. Handbrake kan. Jadi usia muda kita selamat. Kan. Biasa orang yang terbabas ni usia macam tu lah kan, 18 ke 20-an, 27, 28 ni. Ini umur-umur Darah panas. Memang umur memang manusia banyak buat silap kan. Allahu Akbar. Jadi pasal bapak ni memang abang bapak abang boleh faham perasaan bila apa? Bila kau cakap selama ni kita jatuhkan air mata bapak kita Dengan benda dengan benda yang bukan kan. Dan dia satu benda yang kita susah nak bagi tahu kadang-kadang pada anak-anak ni. Walaupun anak abang kecil lagi kecil, baru 12 tahun, 11 tahun yang kecil tu, 8 tahun kan. Sebab hari ni kadang-kadang orang-orang muda, teenagers lah kita panggil kan, remaja ni, dia orang kalau yang jahat tu dah tentu satu hal jahat. Dan yang geng-geng baik ni pula, dia orang akan share ataupun dia orang lebih suka nasihat-nasihat benda yang menidakkan bapak. Kau faham tak maksudnya? saya ada macam perasan juga kat Tri bang. kan dia macam lebih kepada ibu, bukan kita cemburu. Kan? Bukan kita cemburu. Kalau anak-anak utamakan mak kan, kita faham. Macam contoh, kadang-kadang orang akan cakap 3 kali Nabi SAW sabda 3 kali kan. 3 kali ibumu, kemudian baru bapamu. Benda ni seolah-olah menidakkan hak sebagai seorang bapa. Kadang-kadang benda ni lah, kadang-kadang anasir benda tu yang dia nak sampaikan betul. Tapi anak-anak akan jadi lebih kepada ibu dan memandang rendah pada bapa. Sampai ada sebahagian anak yang sanggup untuk memutuskan hubungan dengan bapa dia. Jadi anak-anak ni kadang-kadang macam kau cakap, selagi tak ada apa-apa musibah, selagi tu dia tak nampak kasih sayang bapa dia. Sebab bapa ni, abang sebagai satu orang bapa ni, dia kalau sayang anak dia Tak tunjuk. dia relax. Kalau macam abang kecil lagi boleh lah kejap-kejap cium kan. Anak ni bapak ni dia biasa dia tenang lah, dia tenang kan. Tapi bila berlaku sesuatu, barulah akan nampak, "Uish, bapak aku ni yang sebenarnya dia sayang aku kan." Kita yang masa umur-umur kau lah, Betul. kita akan rasa itu tak boleh, tak boleh kan, bawa motor salah, main bola salah kan. Semua tak kena apa yang nak betul ni, kita akan rasa. Betul lah. Tapi sekarang so far alhamdulillah lepas insiden tu banyak diskusi lah. Apa yang saya nak saya bincang dengan ayah saya. Kita dah boleh berborak dengan dia bang. Okay Ustaz, kalau boleh Ustaz kongsi sikit Ustaz. Ustaz kongsi sikit kan, pasal kita nak memecahkan kecelaruan. Benda ni memang dah jadi normalisasi. Orang akan share hadis tu, ibumu, kemudian bapamu, sehingga budak-budak sekarang faham bapak ni memang kita boleh KIV, kita utamakan ibu. Sedangkan ada juga hadis yang kita jumpa, ibu ni syurga dan bapa ni adalah pintu-pintu syurga. Kan mutakat hadis pun ada kan. Kadang-kadang budak ni bila kita suruh buat taklim tak mau buat. Assalamualaikum. Jadi sampai jadi salah faham. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit tak? Taklim pun sampai dah berabuk kan. Jadi bila kalau Ustaz terangkan kan, Ustaz Panas telinga tu buka. Ustaz kalau terangkan, jadi yang pertama sekali mungkin kita boleh betulkan salah faham.
Yang kedua, saya pun selaku bapa rasa seronok lah jadi bapa. Asyik rasa macam tak adil je kan. Dia balik-balik mak, balik-balik mak. Adalah bapa kau tak cari mak baru kan. Okay, tafadhal. Jadi dia dalam hadis kita biasa dengar lah yang biasa disebutkan kan. Nabi SAW sebutkan 3 kali tentang berbakti kepada mak, dan yang keempat berbakti kepada ayah. Jadi bukan bermaksud sampai dia buang ayah, tapi Nabi SAW tetap letakkan ayah. Maksudnya nak kata ayah ni dia waris kita yang paling betul. Bila dia tu, walaupun satu orang ni dia orang kata memang ibu yang paling utama, tapi bila bab kahwin dia akan cari ayah wali. Terutama anak perempuan. Sebab biasanya anak perempuan dia akan tinggalkan bapak ni. Anak lelaki ni dia masih orang kata perangai dia ikut bapak. Tapi anak perempuan ni kadang bila dia dah selesa dengan mak, dia akan tinggalkan ayah dia. Tapi sebenarnya yang sebenarnya adalah ayah dia lah yang akan jadi wali dia. Itu yang pertama. Kemudian bila kita tengok daripada segi peranan seorang ayah ni dia memanglah bila dia rasa seolah-olah tanggungjawab mendidik anak ni sebenarnya kepada ayah. Tapi bila dia rasa suatu perkara tu dia tak boleh nak didik anak dia, dia pun akan lepas tangan. Sebab tanggungjawab dia yang sebenar. Tapi kadang bila tanggungjawab yang paling besar ni bila diletakkan kepada ayah, maksudnya bila sebenarnya anak ni perlu berbakti juga kepada ayah dia. Seperti mana Nabi sebut 3 kali mak, tapi Nabi tak buang ayah tu. Tetap ayah yang keempat. Tapi maksudnya ayah tu pun boleh jadi yang pertama, kemudian yang mak pun kita kena berbakti. Maksudnya pada ibu dan ayah ni kita kenalah berbakti. Kadang kita nampak susah payah mak memanglah paling besar dalam keadaan melahirkan kita kan. 90% nyawa dia kata boleh pergi kan sebab melahirkan kita. Tapi ayah ni pun dia lebih besar tanggungjawab dia daripada kita lahir sampailah kita dewasa. Dia lah yang akan mendidik kita, dia yang akan beri tanggungjawab, dia akan menafkahi seluruh kehidupan kita sampailah kita dewasa kan. Maksudnya walaupun mak nombor 1, perkara tu tak menjadikan bapak dia nombor 2. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Dia tetap ayah ni ada hak di sini. Itu yang saya cakap lah. Walaupun mak nombor 1, bapak tetap bukan nombor 2. Bukan nombor 2. Dia ada bahagian dia sama level lah. Azan bapak ke Azan? Yang azan bapak lah. Kalau mak azan dah berupa pula kan. Okey, abang nak tanya satu benda. Dia macam dia kira personal, tak adalah personal mana kan. Sebab tadi kau cakap sebelum accident kita tak tahu bapak kita sayang kita yang kan. Jadi bila dah accident baru kita tahu. Abang pengalaman abang sendiri, abang tak sempat rasa benda tu. Abang ingat dalam umur abang belasan tahun bapak abang dah mula sakit. Jadi abang membesar sebagai remaja abang ada satu orang bapak yang tua. Jadi abang tak rasa tangan bapak, abang tak kena pukul kan. Jadi abang tak ada memori tu. Anak bongsu Anak bongsu kan. Daripada 10 orang. Jadi kau ada memori bapak yang garang. Tiba-tiba bila accident baru nampak penyayang. Rupanya bapak aku sayang aku. Kita Memang sebelum tu nampak bang, kita minta motor semua dapat. Memang kita tak hargai je. Kita tak appreciate. Kita tak appreciate kan. Kita langgar dikit, tak ada mau cakap. Kita tak punya haluan kiri kan. Sebelum tu kita rasa macam dia ni nak menghalang ya. Kita tak faham apa sebab bapak kita macam tu kan. Jadi kalau lah kata tiba-tiba bapak kau scroll YouTube, dia kata ada anak aku dalam podcast ni. Saya ada screenshot bang. Dia bukan screen record tau. Dia bukan screen record bang. Dia tak aktif benda tu semua. Dia teknologi ni Facebook pun 3-4 kali aku yang buat. Kadang benda tu aku post, aku tengah sukan tu, dia screenshot, dia post balik kat story tu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau lepas ni mudah-mudahan dia dah tahu screen record lah. Kalau ada satu kalau bapak kau tengok ni, kau rasa apa yang kau rasa nak cakap dengan bapak kau? Pak, cakap from deep inside lah kan. Apa kau dia rasa? tak boleh sangat abang. Saya dengan bapak saya dua-dua masuk kepala tau. Ngam lah. So pas sekarang dia tahu lah. Dia kata macam abang sayang ayah lah. Tu benda tu basic lah. Tapi InsyaAllah satu hari nanti memang abang nak
ibu ayah pergi umrah sama-sama. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik tu hari dapat peluang nak ajak dia tak nak. Oh. Dia kata nanti dulu sebab dia dah pernah pergi sebelum tu. Oh. Masa Covid tu. So dia kata sabar dulu lah. Dia kata Dia memang pergi bersama tu dia memang lain lah rasa betul. dia kan. Rasa dengan ibu dah sampai dah itu hari. Oh, Masya Tu yang jumpa Arif kat sana tu. masa dekat Mekah ke Kat Madinah? Mekah. Wah. Macam mana kau jumpa Dak Arif? Aku jumpa itu Dak Arif kat tak studio. tahu bang. Dah ajak dia minum air tebu pula, lepak pula kat gunung belakang, bukit belakang. Tebu dekat Yang sana lemon. okey. Tebu dekat sini bahaya. Sini rosak ni tebu. Tebu lemon, tebu lemon ni. Tebu lemon. Ustaz mutawif. Jadi kalau next nak pergi boleh set dengan Ustaz. Oh boleh. InsyaAllah dengan Ustaz Syed Putra sekali. Oh minat tau saya tengok Mutawif ni. Kita ni- dia sampai kisah-kisah tu best. Ini kita memang mutawif. Lepas ni kalau Pembantu. pergi kira mutawif lah. Kalau nak pergi nanti boleh Ustaz ada package best-best tak? Ada mutawif sedap-sedap tak? Buat apa tanya package kalau boleh tanya Ustaz ada seat kosong tak? Kaki pau ada ni. Ustaz boleh batuk Ustaz. Tahu. Betul-betul balau lah. Betul-betul balau lah dia. Mana boleh pau dia pau lah. Jadi nak tahu lah daripada macam mana nak keluar daripada rasa down. Dan normal lah. Daripada normal, tak normal. Kita tahulah tersepuk setahun dalam rumah tak bercampur kan. Benda tu sebenarnya biasa. Bukan tak nak bercampur sebab kita nak biasakan diri. Betul. Kan nak biasakan diri sebab abang ada pengalaman kawan abang sendiri kan. Kita yang kena datang duduk. Dia takkan sebenarnya hari-hari nak datang. Betul lah. Jadi Hari time hari malam minggu dia dah keluar awal lagi rempit. Kita betul. pula dah hangat rumah. Takkan kan. hari-hari kita nak ziarah. Jadi nak keluar daripada rasa rendah diri, rasa tak biasa tu. Macam mana? Apa yang membuatkan kau rasa kau boleh bangkit dan bercampur dengan masyarakat sekeliling tu? Ada satu peristiwa ni dekat rumah ke kat mana saya tengok ada orang terjadi perbelahan lah antara saya dengan seseorang ni. Dia cakap kau ni menyusahkan lah. Benda tu yang tiba-tiba tersentak hati saya. Cakap aku bukan minta jadi macam ni kan, tapi kau tiba-tiba kau cakap menyusahkan tak apa. Aku buktikan kau tu menyenangkan kau. Benda tu yang buat saya turn on untuk aku nak cari kerja, aku nak pergi join community OKU ni. Macam mana ada connection. Saya cari lah sendiri bang. Asal dulu kita tak tahu tapi sekarang dah banyak Kita dah boleh jumpa JBS dan sebagainya. Tapi dulu saya jumpa kawan OKU, bang ada masuk persatuan apa-apa ada ni bola tampau ni setiap malam Isnin korang datang lah. Semenjak saya datang situ yang saya tengok ada yang lelaki bini OKU. cacat OKU tapi hidup dia bahagia kan. Dia punya kereta mewah. Masya Allah Jadi saya bestnya macam ni kan. Walaupun kau seksa-seksa kat atas lantai ni, herut-herut kau jalan pun tapi hidup kau best tau. Ada Maksudnya- yang bersyarah power kan. Maksudnya tak berakhir pun kehidupan. Tak kan? baik pun kat situ. Kau belum gagal lagi pun. Betul lah. Start tu saya ikutlah dia orang. Saya pergi mana-mana, kalau pergi KL ke dia orang bawa kan saya. Tidur kat Kampung Pandan dulu, komplek Kampung Pandan. Dekat situ ada komplek Paralimpik. Kita orang tidur asrama semua situ. Kat situ lagi banyak saya tengok pula. Cacat-cacat yang kritikal yang lagi herut-herut ni kan. Kita rasa kita dah teruk, rupanya kat luar tu ada Lagi lagi teruk. seksa pula kan. Kadang yang jalan tu pun macam tuan kan. Dapat pula peluang pergi Dubai baru-baru ni. Hari-hari bang saya buat story yang mana cacat-cacat teruk, yang si pendek, kedil ni semua saya buat story dia orang gelak-gelak. Kau panggil orang si pendek. Saya tengok rupanya kat sini ada macam aneh, manusia aneh macam ni. Kita rasa kita dah aneh bilang tangan satu, tapi kat sana ada lagi aneh rupanya. Betul. Faham. Jadi macam mana kau boleh terconnect secara langsung? Maksudnya engkau join mula-mula bola tampar kan? Bola tampar. Jadi macam mana kau boleh terfikir untuk terlibat secara langsung dalam sukan? Asalnya sebab masa tu tahun 2018 Sukma. Jadi saya tahu ada para Sukma. Saya tanya bola tampar ni ada tak Sukma? Masa tu tak ada. Saya tak ada. Dari satu berkumpulan makan ramai-ramai bang. Jadi duitku kurang kan kalau dapat. Kan? Jadi saya fikir saya nak tamak makan seorang. Saya tanya ada tak sukan lain. Dia temu dengan saya dengan coach saya, Coach Irwan kan. Dia mengajar dekat sekolah sukan lah masa tu. Dia memang bawa budak-budak OKU ni lah. So saya bawa jumpa, saya join. Saya join training masa tu semua sendiri lah. Ikut lah cikgu ni pergi training dengan budak-budak sekolah pendidik khas. Yang budak-budak lambat belajar ni dia pun kategori ID bang kalau budak lambat belajar ni. So saya ikut dia. Saya jumpa masa tu pula kan prime Ridwan Pozi, Latif Romli ni bang, yang Olimpik jutawan ni kan. So saya tercabar kat situ, cakap best je kan.
nak macam dia juga. So memang saya continue saya memang join bola sepak kudung. Bola sepak kudung pula saya nak jumpa adik-beradik saya. Family kudung ni lah yang akan, bila aku duduk dengan kau, aku tak rasa ada janggal tinggi ke rendah ke, walaupun kau orang tua ke, dia akan boleh jadi sama. Benda tu saya memang tiap-tiap tahun sekali memang saya akan, aku nak join lah. Aku nak kena jumpa dengan budak-budak kudung. Aku lama tak jumpa dengan diorang. Reunion. Sebab kat situ baru saya berdamai dengan takdir. Kita kudung, relax, kita macam ni. Tak ada apa pun tapi keluar ramai-ramai nampak gempak. Yang kaki besi kan, orang pandang kaki besi bang. Kaki dia bukan murah-murah. Betul, Dengar 30,000. 30,000 kau letak kat kaki je pun. Kan? Ya. 30,000 kaki besi macam tu bang. Uish. Benda pakai buat jalan, tapi kadang-kadang pakai jalan pun seksa mak, rasa sakit. Tak rasa nikmat macam ada kaki betul. Orang punya kasut bukan main bau ribu-ribu. 30,000 kat kaki. Kau carbon kau buat kat kereta, kat motor. Orang tu buat carbon kat kaki. Aduh. Jadi kat situ yang memberikan saya inspirasi lah. Dia kata, Iqmal, lepas kejadian ni kau jangan panas. Setiap kali saya jumpa orang OKU ni, dia cakap ada rezeki kau nanti. Hilang tangan bukan kau hilang semua. Banyak yang orang tua saya jumpa ni, abang-abang saya ni, dia bagi nasihat macam-macam Kita rasa dulu kita dah susah betul ni hidup, macam mana aku nak kerja. Saya fikir aku dah lah tak ada SPM, tekanan abang benda tu. Belajar dah tak pandai, SPM dah gagal. Habis macam mana aku nak kerja ni, siapa nak ambil aku kerja. Habis tuan ada yang seorang pula kerja kawar, saya kerja cuci tangan, tapi bapak saya pula tak bagi. Dia kata kau ni tangan dah tinggal satu, kau pergi hancurkan tangan kau lagi satu, buat apa? Dia cakap, apa kerja lagi aku nak buat ni kan. Kerja je lah, sukan je lah. Start PKP pula dah tak boleh sukan, dah jam juga kat situ. Tu yang start main TikTok tu. Itu yang dekat, yang kau mula meletup PKP lah. PKP lah, orang kenal saya masa PKP lah. Tapi sebelum tu saya 2018 saya dah ada 2 medal lah. Ingat cancer. Okay, faham. Sebelum tu kau dah memang hardcore lah sukan ni, sport. 2018 saya start, 2017 saya start, 2018 saya dah ada medal. Jadinya saya nampak kat situ ada potensi yang saya kena kejar. Cumanya saya kena ada pengorbanan sikit lah daripada segi masa dengan training apa semua. Tinggal lagi nak bekerja dengan orang ni, takut orang tak boleh faham. Tu yang saya try buat. Masa PKP tu semua sektor kan tutup. Betul. Jadi saya fikir apa benda yang daripada aku jadi kutu wayau dalam kampung kulu kili tak jadi apa. Aku kata saya mudahkan urusan orang, sebab bila kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Saya fikir macam tu. Betul. Kata naik kalau aku dapat tolong orang, bantu orang, bagi aku RM10, malam aku dah boleh duduk kedai minum kopi. Saya try buat runner one hand bang dulu. Saya naik asalnya nama runner one hand. Kau nak tahu? Saya buat runner freelance. Orang nak hidup lesen, orang nak hidup rotek, saya pergi JPJ. Orang nak beli bahan dapur kena COVID, duduk je dalam rumah, yang keluar. Pernah sekali hantar dia keluar siap gelang warna pink. Terima kasih kak, aku cakap. Memang aku mandi dengan sanitizer balik tu. Dia keluar ambil bahan dapur tu. Kak, asal dah balik tu saya datang motor baru saya tinggal. Aku bodoh kak tu yang bodoh ni. Kak, asal lah kak keluar pakai gelang pink? Dia ada orang kat dalam rumah nanti nak ambil. Ambil kau. Tak payah pun tak apa, aku cakap. Kan? Nasib baik tak ada kena COVID. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Start tu saya start orang dah fasa 4 bang, yang orang boleh keluar. Fasa 4, betul. Saya fikir pula macam mana aku nak marketingkan aku punya servis ni kan. Aku nak besarkan servis aku. Aku nak survive lah. Nak kerja sendiri ni sebab orang dah boleh keluar, orang dah boleh rentan negeri. Saya main lah TikTok, saya cerita pasal tangan saya, accident apa semua. Meletup. Start tu saya kenal Baba. Sebab kenal Baba pun daripada kawan, abang saudara saya punya kawan. Saya tanya dia sebab dia dah meletup dulu. Lepas tu dia live kat TikTok sebab dia duduk kat Sabah, tak ada buat benda. Polis makan gaji buta tu biasa lah kan. Datang bang sikit, itu biasa. Dia kena panggil dia dengan Baba. Itu start dia, saya tanya macam mana nak grow, saya nak buat bisnes ni apa semua. Sebab dah kurang order. Jadinya masa tu Grab apa semua saya tak nak kerja dengan orang. Takut tikat sebab saya pernah buat panda, kena ada jadual. Jadinya masa kita tak boleh tentukan. Saya tak boleh lah. Saya buat TikTok meletup. Dia tarik saya. Dia ajar orang saya grow buat konten apa semua ni. Itu yang meletup sampai jumpa ayam apa semua tu. Maksud Baba dengan kau tak sebaya? Tak sebaya. Kenal daripada third party lah. Third party. Tinggal lagi dia dah 3 sen. Dia 3 sen duduk Sabah. 2 sen lagi? 2 sen lagi. 2 sen lagi.
Tak lama dah 3 sen ke. Abang nak bagi mahal lah. Abang 4 sen. Abang dah 4 sen. Paling mahal lah setakat ni. Ustaz, kau ada soalan Okay, dulu, Ustaz? so start daripada saya main TikTok ni bang. Dia dah jadi lain arah pula. Betul. Orang pula yang banyak OKU ni, yang baru jadi cacat ni, dia pula yang mengadu kat saya. Jadi kat situ, saya dulu kat dalam TikTok ada satu kelas lah, dia asingkan kita punya bahagian lah. Kita punya niche ni apa benda. Saya dulu TikTok guru tau. Saya suka, saya ceritakan tu, saya bagi motivasi macam, tangan kau sebelah dah tak ada, macam mana kau buat thumbprint, JPG, buat IC apa semua. Kadang benda tu jadi isu. Macam cebok kan. Cebok ni tangan-tangan kau makan. Ni tangan juga kau cebok. Kau yang makan, bukan kau suruh orang makan. Kau makan je lah. Betul tak? Kan kadang orang bertikai kan, Lam kau makan macam mana Lam? Kau cebok macam mana? Ni tangan aku, bukan aku yang suruhkan kau makan. Bukan. Kuang-kuang pun tarik sini makan. Apa susah? Kan? Dia jadi isu kadang macam tu orang tanya. Kau cebok macam mana? Bukan kita tak modern. Air pancut tu punya kuat dia lah. kau sembuh je sampai pecah pun boleh. Kan? Tak, kadang benda tu Islam kan mudah. Betul. Tapi ni episod ni memang penat editor ni. Bukan main pedau lagi. Main pedau lagi ya. Aduh, start tu lah saya jumpa ada seorang kadang benda yang macam ni kita tengok musibah orang ni saya jadi beringat abang. Ada seorang hamba Allah ni, akak dia mesej saya kata, boleh tak tengokkan adik saya down ni, dia dah nyanyah dah tak betul. Dia dekat mana? Dekat hospital SKL. Saya pun datang. Dan tu dia kata, bang kenapa saya datang, bang kenapa saya je tak terjun bawah divider tu bang? Kenapa saya tak mati bang? Faham. Sedangkan saya tak ada buat apa-apa pun bang. Saya pun balik kerja je bang. Kenapa orang langgar saya? Orang mabuk langgar dia time tu. Tangan dia putus, tangan dia bawah divider bang, bawah flyover. Dia dekat atas. So dia dah down, dia kata, apa salah saya kan? Kenapa Tuhan bagi saya macam ni? Cakap, kau jangan pandang salah kau dengan Tuhan. Kau memang tak buat salah time ni. Yang sebelum-sebelum ni kau tak ingat pula yang kau melawan mak kau apa semua. Kau ingat masa tu je. Kau jangan salahkan Tuhan. Salahkan diri dulu. Apa-apa kita kena salahkan diri. Memang malam tu sebelum tu kau tak ada buat hal. Mana ni tahu yang setahun lepas ni baru Tuhan bayar. Betul. Kafarah Dia tu pun dosa. Tu yang kadang bagi dia nasihat apa semua. Tapi kadang-kadang tak terlarat pula bang. 24 jam dia kerja. Ramai kan. Tapi ada satu sudut yang bagusnya, walaupun yalah sibuk, masing-masing ada kesibukan masing-masing, tapi kau boleh layan datang sampai pergi HKL. Tu satu benda yang besar kan, nak bagi orang terinspirasi orang nak dapat semangat. Kalau kita yang normal datang, kau sihat kau cakap kan. Tapi kadang-kadang salah satu tujuan saya dalam TikTok ni bang kan, salah satu niat saya nak bukakan minda kat golongan-golongan OKU ni. Saya nak ubah persepsi golongan OKU ni supaya tak berharap sangat pada orang yang berkenamaan ke apa. Kadang dia orang ni sikit-sikit simpati kan. Tapi dia orang lupa empati. Apa benda yang orang boleh bantu kau. Kat situ benda yang kita kena turning point. Saya nak buka kan kadang-kadang benda ni kalau saya cakap kan OKU banyak sakit hati, tapi benda tu dia tak boleh terima. Yang dia 24 jam kena mengharap YB. Skala sikit YB. Benda tu kita yang kena buat sendiri kan. Engkau macam kau layap cakap. Kalau betul, untuk orang biasa macam dia akan jadi betul, benda tu jadi faham kan. Kita nak cakap apa, kita tak ada apa-apa kurangan. Kita tak diuji kan. Jadi kita tak layak. Betul. Kan? Tapi kadang saya mindset saya nak ubahkan supaya tukarkan simpati tu kepada empati. Cari bukan sekadar orang datang kesian tengok kau, tapi orang datang orang boleh bantu kau untuk akan masa akan datang. Kan benda tu kan panjang. Sampai bila orang nak tolong kau? Kalau datang sekali bagi kau RM50, esok kau dah habis, kau in kan. Tapi RM50 campur 450 tadi tu. Dah 500. Ada 500. Kan 500 esmek bulan-bulan boleh Itu lah salah satu tujuan dia. Bukan sekadar saya tak iran dengan orang normal-normal ni. Kau berjaya kau punya rezeki. Tapi dengan OKU ni kadang dia orang tak kuat semangat. Saya tahu sebab saya pernah rasa hidup normal bang. Jadi benda tak syukur ni kita dah rasa dah. Kadang-kadang kita ni kufur nikmat kan. Kita tak sedar. Yang dilahirkan OKU ni, kadang saya pula jadi macam mana kau nak adapt zaman sekolah kau. Saya ada jumpa budak kecil kaki kudung. Jadi sekolah anak abang ni ada sekolah pendidikan khas. Ada juga yang datang dah darjah 1, darjah 2 dah, tapi naik
Macam tu kan. Tapi kadang-kadang ada budak yang macam tu, dia kategori dia ada yang boleh survive bang. Betul. Tapi kadang-kadang mak bapak pula tak percaya. Kalau dengan saya tak ada. Mak bapak kau mesti nombor 2, kau mesti ikut cakap aku punya. Betul. Mesti aku bully memang. Pasal mak bapak dia tak ada dalam keadaan tu. Macam kalau sukan kan, saya suka duduk dengan cacat-cacat teruk ni. Sebab saya dah kurang tangan satu kan, angkat barang berat susah. Jadi dia orang ada, kita buat satu kumpulan angkat benda tu. Kan benda sama-sama. Betul. Dia lapar, saya belanja makan. Yalah, bila satu orang dia jadi berat. Dia ramai-ramai. tu yang kadang-kadang ada seorang budak ni, saya memang macam adik saya bang. Kalau apa-apa event ke, kalau dia boleh datang, dia suruh bapak dia hantar. Izzat nama dia. Dia cerebral palsy bang. Dia demam panas lah. Dia macam erok-erok sikit lah. Tapi saya suka semangat dia bang. Dia tak boleh lari tapi dia paksa lari. Dia tak laju, dia cuba laju. Benda tu Tapi tak yang laju pun. Tak laju pun. Dia rasa dia laju kan. Perasaan dia laju. Tapi kita suka tengok semangat dia. Nak ketawa pun takut berdosa pula. Betul. Saya suka tengok semangat orang yang kau dah lihat lahir macam ni, tapi kau boleh survive sampai sekarang. Kau lagi ujian, kau lagi besar ni. Kau tempuh, aku tempuh baru 10 tahun jadi cacat. Yang kau ni, kau sampai 25 tahun kau punya dewasa, sampai peringkat umum kau boleh bertahan lah. Kau tahu lah. Jadi kalau abang nak tanya, kalau ada juga video-video tengok kau naik heart attack, kan? Maknanya kalau orang Melaka cakap, orang tua cakap, bahasa Melaka ni, kalau dah sampai dah tak ada tangan ni, biasanya orang tobat lahum lah. Okay. Kan? Tapi abang tak tahu dia semangat ke ataupun degil. Tak degil lah. Sebab boleh naik heart attack lagi. Semangat abang, semangat. Abang macam abang sendiri inspired dah tengok budak bakal darah ni sebab dekat salah bawah. satu sebab punya benda tu abang, saya aku dah tak boleh main motor dah. Tapi kita positif kan, kita boleh main motor untuk pergi berjalan. Dah tak payahlah rempit. Jangan nak rempit macam mana pun betul kan. Nak bawa laju-laju buat apa, saya pelan-pelan sampai juga bang Phuket. 24 jam. Real lah kau. 24 jam sampai Phuket. Dah alui sampai Batang Kali pun dah Batang Minggang. Kat situ dah dapat tengok nikmat Tuhan berjalan. Orang cakap apa, hijrah yang Kau bawa motor RZ tu? RZ tu Sampai Phuket? Seorang? Tak ada lah. Maksudnya tak ada. Saya bawa seorang. Tak ada tukar-tukar Tak rider? ada. Kau buang je mata kau Ustaz. Buat malu je dengan dia Ustaz. Tapi sampai dekat Thailand dah Malu fikir dah influencer ke, TikToker ke. Lepas BI tu saya tidur je bang. Itulah dah tempat orang kita. Lepas tu kita memang tengah ride memang dah kuat. Tak rasa malu abang tu. dah tenaga dah tak ada. Kalau motor tu pula, dia yang uji kaji, yang bukan uji kaji, maksudnya yang Custom kan. Saya tengok dekat TikTok ni ada seorang budak agak macam saya. Dia main 125 Pendi Blast. Malaysia lah. Malaysia, budak KL. Saya tanya dia macam mana kau custom, tapi dia pula kiri bang, tangan kiri dah ada. Jadi kiri memang betul kelas, cuma brake je lah dia alih kan. Dia kata ada satu pemain ni boleh buat. Dia kata kalau nak saya try buat. Saya try buat, saya hantar kat dia, saya hantar Swiss je. Dia cakap kau hantar Swiss je, aku nak try buat kat Sayen. Benda tu jadi, saya kelas tu boleh pakai. Start tu yang saya custom, cuma biasa kan je lah. Mula-mula tak biasa, tapi kalau kelas motor dah jalan kan, kita tak tarik kelas pun tak apa. Macam tu je lah. Abang nak fahamkan je lah, kadang-kadang kita punya penonton pun bukan semua tahu buat motor kelas kan. Macam tarik, lepas sikit-sikit. Okay, faham. Tapi nanti abang nak tengok gambar lah. Kalau lepas ni kau ada gambar kau tunjuk abang nak tengok. Tapi sebelum ni saya tolak je bang. Gear 1 tolak, laju masuk gear jalan. Gear 2 terus lah. Kalau kat traffic kau jangan harap aku berhenti. Kalau boleh masuk gear je. Faham. Kalau berhenti pun 5 kilo dah change gear lu, free gear bagi jalan. Faham. Jadi maksudnya setiap masalah Ada jalan penyelesaian. ada penyelesaian dia. Walaupun sampai dah hilang tangan sekali pun, tetaplah ada jalan penyelesaian dia kan. Satu nikmat Allah tarik, banyak nikmat lain yang Allah ganti kan. Bukan nikmat lain bang, keunikan lain yang Allah bagi. Saya ikat tali kasut satu tangan. Abang boleh buat? Tak boleh. Buat action. Betul lah. Benda tu betul lah. Tapi benda tu yang membuatkan kita ni survive tau. Betul. Benda tu dia bakar semangat. Dia unik. Kita jadikan kekurangan ni jadi satu kelebihan. Tapi memang betul lah. Kalau kau suruh ikat tali kasut sebelah tangan, memang tak jadi lah. Kan? Betul lah, macam ada anak buah saya, dia daripada kecil tak ada tangan ni. Nampak? Dia boleh sidai dia punya toto dia kat madrasah, dia boleh sidai toto dia satu tangan. Dengan ampaian yang tinggi. Nampak?
Memang kalau daripada kecil tu kita faham. Yalah. Kan macam abang dulu berniaga dekat Melaka Central. Tadi dalam live aku cakap, abang saya dulu kenal abang Melaka Central. Ada satu pakcik tu dia tak ada start berbahu ni. Oh. Jadi dia makan, dia akan naik kaki dia. Kata tunjuk kat kamera pula. Dia swap macam tu je kan. Betul. Kadang-kadang saya perhati budak ni bang. Kalau kita orang pergi Sukma, dia akan kumpul lah bang. Saya ada satu kawan. Kalau nanti kawan nak ajak boleh lah. Tapi dia jauh daripada Kelantan. Ada usahawan Toki Lembu. Toki Lembu Dia memang dilahirkan tanpa dua tangan. Saya inspirasi, salah satu inspirasi saya tengok dia makan. Kita makan ramai-ramai kan. Kalau event ni kita makan ramai-ramai. Waktu makan kita 6 sampai 8. Biasa lah. Dia kena panjang sikit lah masa dia kan. Waktu kita orang makan sukan atlet 6 sampai 8 je bang. Tak ada siapa ke apa ke. Faham? So dia akan makan pukul 8. Sebab dia tak nak orang tengok dia makan sebab guna kaki. Saya pernah tanya dia dalam live. Saya cakap, kenapa kau nak kena rasa macam tu? Padahal kita kat situ semua sama je. Imam kaki pun kaki-kaki kau. Aku pun makan ni tangan tahi, ni tangan makan. Betul? Rasa dia kata, aku suap kau pakai kaki aku. kerana dia kata bukan kita nak apa ada Orang bagi kaki. Ada. Tapi saya inspirasi lah. Dia boleh bawa kereta pun boleh bang pakai kaki. Abang ada Melaka ada satu orang Pak Su tu Pak main Su tu drift tu gila kan, main drift kan. Pak Su tu drifter. dua-dua tak ada kaki. Cuma kat sini ada sampai keting. Betul. Tangan pun separuh. Abang tak ingat, abang dah lama tak jumpa dia kan. Bengkel kat Peringgit Abang pun dah lupa lah. Tapi memang kau tengok dia macam mana boleh drift. Sebab kita dulu tak ada benda media sosial bang. Betul. Kita 2015 pun IG tak adalah orang Baru nak naik kan, betul. So saya tak ada pendedahan benda tu. Tapi bila ada pendedahan yang KJ naik tarafkan, selabelkan sukan normal dengan sukan OKU ni, saya jadi semangat lah. Sebab tu nak involve. Saya cakap saya nak cari satu apa benda yang aku boleh banggakan mak bapak aku. Wak Imah bukan segulung ijazah. Sebab adik saya masa tu semua dah grade kan, diploma apa semua. Cakap apa benda yang aku nak bagi mak aku ni kan. Takkan sebab bagi tangan tak ada kan, usahakan dia. Jadi tu yang saya twist kan, main sukan dia. Tapi untuk jangan cakap orang lain, abang sendiri pun yang sebenarnya kalau cerita sukan tu macam dah jauh sangat. Tapi bila kau cakap ikat kasut sebelah tangan pun, abang dah rasa memang Allah Ta'ala ni dia bagi masalah. Dia bagi dan dia bagi akan bagi jalan penyelesaian. Memang ujian yang Allah bagi tu kan memang Allah tahu. Memang kau boleh angkat. Betul. Kalau kau tak boleh angkat, Allah takkan bagi. Macam tu Ustaz. Saya sebelum setahun saya fikir tu, saya fikir saya nak lari. Aku nak lari rumah, aku berontak lah. Cakap kenapa aku macam ni kan. Aku nak kerja apa aku dah tak tahu. Aku rasa sampai satu tahap gila nak bunuh diri pun ada lah. Tapi bila fikir-fikir balik, Tuhan dah cakap dah. Dia bagi sebab dia kau mampu. Kau hadap je lah. Segala perkara tu Allah tahu kita mampu kan. Ujian tu. Takkan Allah bagi ujian yang kita tak mampu. Dan setiap ujian yang Allah bagi tu, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Setiap apa benda yang orang macam kau sini lalui, benda tu susah untuk kau. Benda tu adalah kafarah, pengampunan dosa. Jadi senang cakap, setiap hari kau punya dosa terampun. Jadi kau boleh buat dosa banyak-banyak. Kadang-kadang ada rasa down bila satu benda kita tengok orang normal boleh buat. Tapi abang sendiri rasa down bila kau kata ikat kasut sebelah tangan. Aku duk bayang macam mana ikat kadang kita nak berniaga ni bang, kan kita kena set up apa semua. Kadang saya jadi macam aduh aku tak boleh nak buat. Ada benda terbatas. Terbatas. Dia Jadi tak limit itu. Macam tadi Ustaz cakap, setiap ada hadis tu panjang, abang tak ingat lah lebih kurang mafhum Nabi SAW kan. Kita punya rasa resah, kita risau kita kan, kita rasa rendah, macam terendah diri, hatta jari yang tertusuk duri pun menjadi asbab pengampunan daripada Allah SWT. Jadi bukan benda ni, kita akan faham nilai benda ni semua dekat akhirat ni. Sekarang ni kita bayang, memang kita tak boleh nak faham kan apa yang Allah nak bagi. Main nasib main dengan mental ni pening. Baik kau serah daripada sebab tu banyak hadis kalau kita pandang betul-betul, kita baca, kita renung betul-betul, banyak hadis yang Nabi SAW pujuk kita sebenarnya. Supaya bahasa mudah faham macam tadi kau cakap, berdamai dengan takdir kan. Hadis-hadis yang Nabi sabda kan, supaya kita rasa bersyukur. Supaya kita rasa sebenarnya akhirat ni bukan kat dunia ni. Ni Allah nak bagi aku dekat akhirat. Ni bukan kat dunia ni. Ni Allah nak bagi dekat akhirat. Kalau kita faham maksud Allah Ta'ala cipta kan kita, maksud Allah hantar kita kat muka bumi ni,
Jadi kita akan jadi lebih mudah untuk menjalankan kehidupan dunia ni sebab kita faham dunia ni satu perkara yang sementara. Kan Allah ciptakan dunia ni untuk manusia dan manusia ni Allah ciptakan untuk akhirat. Jadi kalau kita faham konsep tu, jadi semua akan jadi easy. Jadi Dia mudah. bukan kadang untuk orang yang berkelainan upaya je dia rasa macam tu. Kadang kita bila kita ada sifat macam cemburu pada seseorang kan, kadang kita rasa macam kenapa dia boleh buat aku tak boleh buat. Itu pun kadang membuatkan dia down. Betul. Dia rasa macam aku tak boleh buat pun padahal sama-sama manusia kan. Dia ni ejen, dia ni kaya, dia ni buat tak jadi, buat tak Aku jadi. buat kan? tak jadi. Jadi diorang punya faham dengan usaha tu tadi bagi berjaya, yang sedangkan rezeki Daripada Allah. Tapi kadang-kadang kita tak berbalik pada diri sendiri tu yang masalah kan. Kan. Jadi saya apa-apa saya sekarang alhamdulillah saya apa-apa salahkan diri dulu. Tengok balik apa diri kau buat. Tu nama dia muhasabah diri. Muhasabah diri. Kita check dekat mana kurang aku ni. Apa salah apa? Tapi dulu fikir baik dia pula, kalau saya tak ada saya ada tangan, tak dapat tengok makam Nabi daripada depan. Nampak? Saya satu Itu hikmah yang saya nampak. itu satu kenikmatan yang besar kan. Betul. Dia bukan parking tadi tu nikmat. Ah. Nikmat yang besar ni yang kau dapat tu ni. Memang dia ada Polis tu memang ada fast lane. Kebetulan saya pergi jemaah saya memang OKU. Oh, okey. Memang semua budak-budak saya bawa. Jom kita tengok Nabi. Walaupun buta ke kau rasa je benda ni kan. Dia mesti dapat rasa. Tak mungkin dia tak rasa kan. Jadi janganlah korang yang sihat-sihat azam nak OKU. Jangan pula kau minta potong tangan. Maksudnya Tapi maksudnya kat sini macam Hikmah lepas kejadian tu. hikmah apa yang terjadi selepas tu. orang lain tak dapat fast lane. Maksudnya kau pergi zaman lepas PKP. Saya pergi Maksudnya dah tahun ada- berapa dah? 2023. 24. Maksudnya zaman tu dah kena ada apps untuk masuk. Apps. Kan? Maksudnya untuk abang nak sebut OKU minta maaf macam kecil. Boleh. Kan? Kalau OKU dia ada fast lane lah. Ha. Masya Allah abang baru tahu. Abang tak tahu kan sebelum ni. Duk raudah pun boleh lama-lama kan. Oh ya Kita Dia orang nampak kau habis 2 rakaat haji. dia toleh kan, dia dah Haji. angkat cekak. Kan dia dah cekak dah belakang ihram dah tarik kan. Allahu Akbar. Masya-Allah baru tahu ada fast lane untuk golongan-golongan macam ni dekat Tanah Haram. Okey, abang pun nak panggil nama betul kau pun abang tak biasa lagi. Jadi abang panggil Balau je boleh kan. Jadi sekarang pun tengah trend malaikat malam. Jadi kebiasaan zaman dulu cerita rempit, balik je orang semua rasa macam Betul. dalam filem kan. Bila tengok KL Drift, balik semua rasa nak drift padahal bawa Aviva. Tapi teknologi dulu bang, kita tak ada besar blok sampai besar kepala boleh masuk tau. Sekarang ni dia orang Sekarang dah gila-gila punya teknologi kan. Lagi tu lah menyap. Jadi bila orang balik tengok Blood Brother, masing-masing dah rasa aku rasa jadi gangster baik kan. Jadi bila sekarang tengah trend cerita motor, dengan kau pun keadaan accident motor, mungkin kau ada satu nasihat untuk budak-budak motor yang sekarang tengah ligat main motor. Apa nasihat kau untuk kita punya pendengar? Dia sebenarnya bang, kita memang dah jadi budaya untuk lumba-lumba haram ni. Saya tak faham kenapa, tapi benda tu kita boleh je twist. Kau buat motor laju-laju, kau main jalan sekilo 2 je, baik tak payah buat. Betul? Betul? Ambuat. Buat sekilo 2 main file lubuhnya bau-bau ni kan. Kita dengar ada operasi nampak Bukit Aman dah kena tangkap. Dengan tangkap. Kan menyusah kan. Benda tu buang masa sebenarnya. Kalau korang belum berkejaya, kau maybe tak boleh fikir lagi lah. Betul. Tapi kalau kau satu kali dah tercedok nanti, baru kau boleh fikir macam mana susahnya nak bekerja nanti ke apa ke masa kau. Memang orang cakap senang boleh claim insurans, tapi insurans tu bukan boleh sara kau sepanjang hidup. Betul. So tak payah lumba-lumba ni buang masa. Buang masa Baik kalau nak berlumba kat jalan yang betul bang. Sebab sekarang ni kerajaan dah bagi kemudahan yang banyak. Banyak. Kita pun dah ada litar dekat Melimau ni ada. Salah MIMC belum pergi Melimau ada kan. So gunakan tempat Melimau platform tu drag ni drag So gunakan kemudahan yang ada kan. Kemudahan yang ada. Kalau motor korang laju, Tak, kita kalau tak menyusahkan orang, Tak kita apa. tak kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Kalau kau seorang tak apa. Betul. Ni kalau sampai orang nak lalu pula Kau dah langsung melibatkan susah. orang lain. Kan itu belum cerita kalau kemalangan lagi kan. Dengan bunyi bising kau mengganggu kan. Kadang dia rasa lah aku berlumba aku punya hal. Sebab Tapi kan kalau ada apa-apa terjadi saya- sama lah macam mak ayah dia juga yang susah. Betul? Saya tengok dekat semenjak saya jadi TikToker ni bang, saya kenal dengan orang yang lagi gila main motor. Tapi kehidupan dia berjaya alhamdulillah.
Dia punya positifkan dunia motor tu dengan cara dia tu bagus. Dengan cara yang betul. Cara Dengan yang betul. Masing-masing ada kegilaan masing-masing. Betul. Cuma jangan salurkan pada jalan yang salah. Betul. Kan? Jadi selama ni lah, selepas Allah uji dengan apa insiden tu, ujian tu, jadi sampai sekarang apa nasihat yang awak sini dapat pegang sampai boleh, orang kata apa, boleh hidup sendiri lah, boleh usaha sendiri sehingga boleh jadi macam ni sampai sekarang? Kalau nak kata apa yang saya pegang tu berbalik pada yang Tuhan cakap lah, aku bagi kau kesusahan, aku tahu ada kesenangan untuk kau. Apa yang dia uji, dia tahu sebab kau mampu. Jadinya kita kena jalan terus je lah. Cumanya kita kena cari kaedah macam mana untuk keluar daripada atasi benda tu. Lari pun tak menyelesaikan masalah bang. Betul. Kita kena pandang hikmah lepas kejadian tu. Nak mencari apa ada di sebalik. Saya selalu walaupun kena uji, kena tipu dengan orang itu ini, pandang balik apa salah belajar sesuatu daripada kesilapan tu. Dia kembali berharap kepada Allah. Berharap sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu taala. Masya-Allah. Macam abang ajak saya banyak kali dah keluar 3 hari, tapi saya tak keluar pun bang. Tapi aku tak putus asa. Tapi tak putus asa. Tapi kali ini kita secara official kita ajak dia. Nanti ada rezeki kau kena keluar 3 hari dengan abang. Sebab sekarang dah rancak. 3 hari dulu. Sebab dah rancak tengok dia orang ni ride apa semua dengan abang macam apa semua pergi keluar 3 hari tu. Baru datang minat bang. Boleh. Wah, kau nak ada motor juga. Ada motor. Nak kena ada. Kau dah. InsyaAllah kalau itulah dia punya pelawaan, InsyaAllah nanti sebab kita sebelum ni pernah keluar bang. Ada hikmah juga saya keluar bang. Insurans saya masuk. Lepas saya keluar, sumpah. InsyaAllah. Saya Benda keluar, jadi sebenarnya banyak kita dengar. saya keluar dengan jemaah abang-abang Helmi Uptown. Saya ikut dia. Jenggot. Panggil dia jenggot. Saya ikut dia, saya keluar kat Sekam 3 hari. Saya cakap saya nak lupakan hal dunia. Aku rasa macam aku kena buat sesuatu buat sesuatu untuk akhirat kan. Keluar tak fikirkan dunia, buat jalan Allah ni. Tiba-tiba dapat satu call Lailas tu. Kita duit dah masuk, minggu depan boleh datang office. Masya-Allah. Boleh hantar QR ni? Dah kanak lah, dah kanak. Dah habis dah. Aku dah insya-Allah. Okay, kita boleh rap insya-Allah. Bismillah. Jadi Alhamdulillah, jadi insyaAllah mungkin sampai sini episod kita rap episod kali ni. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada Adinda. Allah, aku lupa nama dia, Balau Balau. Tapi next kena jemput Baba Baba kena datang Baba kau kena tengok episod ni. Nanti 3-4 kali orang ulang nama kau Baba. Kalau kau tak datang, dia jangan garang depan kamera handphone dia. Depan kamera lain ni mau dia kena garang. Ni pelawaan juga daripada Balau untuk Baba. InsyaAllah ada rezeki kita bawa dia ke sini. InsyaAllah kita rap episod kali ni. Kita nak ucapkan terima kasih. Tadi dah terima kasih kat Balau. Terima kasih juga untuk co-host kita, betul, Ustaz Ahmad Muaz. Dan terima kasih juga kepada kita punya subscribers, followers kita, korang yang selalu support kita orang. InsyaAllah kita bertemu lain episod. Dan tak lupa juga terima kasih kepada main sponsor kita, Kaiser Group ataupun Kaiser Consultancy. Apa-apa korang boleh lawat dia punya IG kat bawah ni nanti. InsyaAllah kita jumpa dalam episod lain. Kita sempurnakan episod kali ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'as salamah. Ilal liqa.